நேற்று மக்களவையில் வீடமைப்பு ஊராட்சித்துறை அமைச்சர் கோமிங் பயன்படுத்திய அல்ஹம்துலில்லா மற்றும் பர்ஷுக்கோர் போன்ற இஸ்லாமிய சொற்கள் குறித்து சூடான விவாதம் எழுந்துள்ளது. எதிர்க்கட்சியான பாஸ் எம்பி சித்தி ஜைலா யூசுப் தொடர்ந்து இஸ்லாமிய சொற்களை பயன்படுத்துவதை கேள்வி. Okey, aku nak cakap benda ni dengan berhemah lah sebab benda ni ramai orang salah faham. Okey, isu ni bukan pasal perkataan tu haram ke tak haram disebut. Okey, bukan. Isu ni siapa yang sebut, bila dia sebut dan kat mana dia sebut. Okey, cuba korang bayangkan situasi ni dulu. Kalau kau sembang dengan kawan kau tanya, macam mana kau sekarang? Kan? Lepas tu kawan kau jawab, Alhamdulillah, okey lah. Kan? Tak kira lah Islam ke, bukan Islam ke, tak ada siapa yang kisah pun. Cuma kau dengan kawan kau je yang tahu. Korang je kat situ. Kalau kau rasa kawan bukan Islam kau tu tak patut sebut, kau tinggal nak bagi tahu je depan-depan. Kan? Tapi kadang-kadang kita orang Islam ni pun tersenyum jugalah bila orang bukan Islam berbual macam tu kan. Tiba-tiba cakap Alhamdulillah, insya-Allah. Kan? Rasa lucu, terharu. Dia jadi rare moment lah. Mengaku je lah, jangan tiba tak setuju pula kan. Terus tanya bila nak masuk Islam kan. Sebab tu sembang one by one ataupun mungkin dalam kelompok kecil, tak ada libatkan kuasa, tak ada jawatan, tak ada kepentingan, itu adalah bahasa orang biasa. Bagi aku okey je kan. Kalau korang tak sependapat dengan aku tak apa, boleh tulis kat komen. Tapi sekarang ni kita tukar situasi. Yang bercakap tu menteri bukan Islam, bercakap atas pentas, depan kamera, isu panas, isu politik, tengah membentangkan cadangan, depan majoriti Islam, dia sebut Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi sebagai seorang Islam, apa tanggapan kau tanpa mengambil kira niat dia? Kita tak payah fikir niat dia lah. Adakah masih sembang biasa ataupun kau nampak tu sebagai mesej politik? Sebab bila menteri bercakap, tak ada satu pun ayat yang kosong tau. Semua ayat ada tujuan walaupun dia melawak sekalipun. Nak tenangkan orang, nak lembutkan keputusan, nak nampak empati, nak kurangkan marah. Jadi ayat agama tu bukan sekadar ayat. Dia dah jadi alat komunikasi yang berkuasa, yang ada kuasa. Sekarang poin penting ni, kalau pemimpin Islam yang guna, orang tak kisah. Apa pasal? Dah memang dia Islam, kan? Sebab dia bercakap dari kepercayaan dia. Itu memang kepercayaan dia. Bila seorang pemimpin Islam sebut Alhamdulillah, insya-Allah ataupun perkataan-perkataan lain, dia betul-betul faham maksud perkataan tu. Dia percaya dengan Tuhan dia, Allah. Kan? Dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Jadi bila dia sebut ayat tu, orang rasa dia bercakap dengan ikhlas, dari hati, bukan sekadar nak nampak cantik. Dia sebut nama Tuhan yang dia sendiri bertanggungjawab dengan apa yang dia cakap. Tapi bila pemimpin Islam kata Alhamdulillah atau buat janji dengan insya-Allah, dia sebenarnya bertanggungjawab secara agama. Kalau dia menipu atau buat keputusan yang tak adil, orang boleh cakap, kau Islam tapi kau tak buat pun, padahal kau dah cakap insya-Allah dah dulu. InsyaAllah tu kira janji tau, bercanggah dengan ajaran agama kau, agama Islam. Jadi dia tak boleh nak main-main dengan kata-kata agama ni. Kalau dia menipu, kalau dia bercanggah, orang boleh persoalkan dia atas nama agama dia. Dia ada risiko yang dia kena tanggung, beban yang kena dia tanggung. Sebab tu orang terima dan orang nampak biasa. Bila orang Islam sebut bahasa agama, orang lain terutamanya yang Islam tak rasa dimanipulasi pun. Sebab ada risiko, ada tanggungjawab dan kepercayaan yang ikut sekali dalam ucapan tu, dalam perkataan tu. Tapi bila pemimpin bukan Islam yang guna, situasi dia lain tau. Dia sebut bahasa agama yang bukan sistem kepercayaan dia, bukan tanggungjawab iman dia, bukan sesuatu yang dia akan dipersoalkan secara spiritual. Jadi apa yang tinggal kat situ? Ia hanya menjadi simbol, menjadi simbol ataupun perkataan yang tak ada beban langsung. Dia cuma ambil manfaat emosi tapi tak pikul tanggungjawab iman pun. Kan? Apa ni YB? Dulu kata insya-Allah nak buat, kan? Saya bukan Islam dosa juga kah? Kan? Kat situlah orang Islam mula rasa tak sedap.
Ada juga orang yang mempertahankan. Dia orang cakap, alah, itu bahasa budaya je. Okey, kita jawab jujur lah. Kalau betul tu sekadar bahasa budaya, kenapa ayat tu keluar masa isu panas? Kenapa selalu keluar masa nak jawab kritikan, masa PRU, masa bentang cadangan? Sebab apa? Sebab semua orang tahu bahasa agama kuat bagi kesankan emosi. Dia boleh buat orang pause, dia boleh buat orang rasa okey lah, kan? Dan itu secara jujurnya ialah teknik komunikasi. Masalah bukan dekat perkataan tu, tapi siapa yang sebut. Mungkin bagi YB itu satu strategi yang efektif lah. Tapi maaf cakap, kebanyakan orang terutama orang Islam tak selesa. Saya ni nak tolong YB ni. Yang tak kisah tu tak lain tak bukan hanya orang yang dah sedia kala tolong YB, yang jadikan YB idola dia. Tapi untuk nampak relevan di mata orang Islam keseluruhannya, mungkin teknik ni tak berapa nak jadilah YB. Bukan sebab memang tak suka kat YB, tapi rasa macam entahlah, macam perkataan tu dipaksa masuk ke dalam ucapan tu. Jadi aku nak tekankan benda ni tak ada siapa pun yang minta menteri bukan Islam jadi ustaz. Tak ada siapa pun nak paksa dia sebut ayat yang berunsur agama. Kalau dia gunakan bahasa yang biasa, bahasa sejagat lah orang cakap kan, keadilan, kebertanggungjawabpan, ketelusan, tak ada orang nak marah pun. Tak ada masalah pun. Orang hormat lagi. Tapi bila guna bahasa agama yang bukan pegangan dia, orang akan tanya, ni kelas ke atau strategi? Kan? Dan bila soalan tu muncul, orang dah makin kurang percaya dah kat YB. Isu ni bukan soal larangan. Bukan nak kata pemimpin bukan Islam ni tak boleh sebut bahasa agama langsung. Bukan. Tak ada undang-undang larang. Tak ada siapa pun nak sekat. Tapi isu sebenar bukan boleh atau tak boleh. Isu sebenar dia ialah kesedaran diri, dan kesesuaian konteks. Pemimpin ada kuasa, pemimpin ada pengaruh besar. Setiap ayat yang keluar dari mulut menteri ada kesan kepada rakyat. Orang dengar, orang menilai, orang rasa. Semua boleh ubah persepsi rakyat terhadap dia. Kalau pemimpin ambil sikap sambil lewa dan guna simbol agama tanpa pikul tanggungjawab, rakyat akan rasa macam, alah, ini cuma retorik je lah, tak ikhlas pun dia ni. Kadang-kadang YB menahan diri dari guna sesuatu, itu lebih menampakkan yang YB ni hormat orang, daripada guna tapi tak tanggung apa-apa makna pun. Kesimpulan aku senang je YB. Pemimpin Islam guna bahasa agama normal, wajar, malah dituntut dalam agama, kan? Tapi pemimpin bukan Islam guna bahasa agama Islam di pentas kuasa, diorang wajar dipersoalkan, bukan sebab benci, bukan sebab resis, tapi sebab agama bukan alat komunikasi politik. Kalau betul nak jaga keharmonian, jagalah sempadan antara kita. Barulah YB nampak lagi jujur dan lagi matang.